Hai guys, hari ni kita nak buat slime. Tanpa basa-basi, jom kita buat. Yuk. 3. Okey, jom kita pilih clay-nya. Jom. Warna coklat. Tutup. 3. Okey, ni guys, jom kita buka. 3. Okey, ni guys. Sekarang waktunya kita cairkan. Kita ambil air dulu. Airnya di bawah sekali. Terus. Ini. Jom. Maaf. Kita letak. Banyak je. Kita tuang sikit-sikit dulu. Tumpah lagi. 3. Dan seterusnya kita tambah lagi. Tadi saya dah mix. Tambah lagi sampai dia betul-betul cair. Tapi jangan cair sangat ya. Macam ni dah. 3. Okey, jom kita ambil gum dan foam. Macam tai lah. Gum. Aduh, hai. Ketut. Sekejap korang. Kita letak dulu. Terusnya mix. Okey, seterusnya kita tambahkan foam. Ni foam dia guys. Ratakan. Dia dah jadilah kalau letak foam. Jadi kalau dah kot tak payah tambah sabun ni kot. Okey lah. Sekejap, kita rata-ratakan dulu. Okey ni guys, hasilnya. Tapi kita tak ada tambahkan sabun ataupun activator. Kita terus tambahkan foam dan dia menjadi macam ni. Okey. Korang pernah cuba buat slime wooden clay? Okey. Bye-bye.